Sebab kalau kita tunggu ada duit lebih baru nak menyimpan, sampai bila-bila pun tak akan ada duit lebih. Tuan-puan, gaji dah masuk. Apa langkah pertama yang kita kena buat? Pesan mentor saya, kalau nak pastikan kegembiraan gaji masuk untuk bertahan lama, bila je kita dapat gaji, alihkan dulu sebahagian gaji tadi tu untuk simpanan emas. Konsep dia mudah. Paksa dan lupa. Anggaplah dia sebagai reward untuk diri kita sendiri. Selebih daripada duit tu, barulah kita belanja. Habiskanlah. Sebab kalau kita tunggu ada duit lebih baru nak menyimpan, sampai bila-bila pun tak akan ada duit lebih. Ingat, apa yang kita belanjakan tu sebenarnya buatkan orang lain lebih kaya. Tapi apa yang kita simpan, itulah yang akan tambah kekayaan kita. Jadi, bayar diri kita dulu sebelum kita bayar orang lain. Guru-guru kewangan sarankan sekurang-kurangnya 10% dari gaji kita perlu disimpan untuk dana kecemasan, pelaburan masa depan, perbelanjaan penting masa depan. Dan kalau tuan-puan pilih simpan emas, sebahagian daripada 10% tu boleh ditabungkan jadi emas melalui akaun Emascape dulu. Dan kemudian boleh fizikalkan emas macam yang saya pegang ni. Boleh bermula dengan serendah RM100.